Banyak orang jual breakfast sini. Tahu breakfast kat sini. Kereta satu dekat belakang. Kereta satu lagi kat depan. Ti dah nampak? Kereta Ti dah nampak? Putih dia macam tunggulah dulu. Ay, makan lagi? Tak mak. On the way lah kot. Not bad lah pekan dia. Ambil kau rumah kayu rumah kedai dia masih papan. Oh, semat. Kau rasa? Cantik lah. Oh, dia dah buat flyover lagi. Ni kedai lama ni dia betul-betul ni. Tiang bagak-bagak tiang. Tu yang highway kau simpan ke kereta api tu bang? Ada kereta api. Oh, tapi tak ada kereta api pun. Ada, selalu ada. Tak lalu lah. Hari ni tak lalu lagi. Cantik lah. Lawa lah. Ya, masa pusing. Sebab kalau sini kat sini jalan merah, jalan tanah. Oh. Itu tanah merah ya. Allah. Ni kalau hujan lah itu. Wow. Berapa balai mana yang hijau? Rasanya selepas hijau ke? Ke hijau? Mata ingat lah. Kena tengok dari depan. Hantar location kat Oh, boleh lepas hijau. Bukan hijau ni. Hijau ni ke? Bukan bawah tu Nah, bab parking. Betul tu sini. Ada. Okey, masuk. Location yang kang bagi tu dalam WhatsApp. Assalamualaikum. Oh, yang tu tadi isteri dia. Itu yang pergi lagi landar tu dah penting mah. Dia tu. Yang ini? Yang kecil. Yang kecil? Yang datang itu. Oh, yang selalu dengan mak tu ya? Oh. Tak kecil lah pun. Besar dah. Comel. Tak apalah. Yang datang ni dulu. Mana? Dulu kita. Dulu kita. Dua. Jambu. Jambu. Banyak tu. Mana? Dua tingkat. Nak air tawar ya ada air tawar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, duduk sebelah. Bias ya. Duduk kejap je. Mas kat tengah duduk. Kejap. Ada duit, tak ada duit. Duit. Raya tetap raya. Ada duit, tak ada duit. Duit. Yang penting beraya. Lebih baik kita. Cuba. Gedi, Rai. Motor aja. Ya. Tak tinggi tu. Pelajar je habis. My sister-in-law. Ni lah cameraman, camera woman. Kau dah kenapa? Lagi nak apa? Okey. Assalamualaikum. Oi. Hai mau. Oh, ada. Macam asal kubah di bawah. Menyangkut ajaran lain lah. Sunrise ada power. Berat jalan malam. Oh, depan ni ada. Wah, segi fresh. Orang Zelda semua ada segi. Wah, abang suruh jalan dulu. Korang tengok ni. Dekat Seganan. Segamat jalan kereta api Di atas. di atas.
at that guys. Panjang dulu. Tetapi jalan tetapi kat bawah lagi. Sekarang semua dah berjembatan. Dia macam flyover mak. Dia look at that guys. Jap. Dah habis. Jalan kaki ni gampang dia tanpa masuk dalam. Perjalanan yang sangat susah yang tadi sampai. Mereka sesat. Boleh masuk ke sana? Mati. Abang. Bila kampung tak ada buah. Ada kampung ke masalahnya? Tak ada. Kat belakang ada pokok manggis. Belakang. Lagi masalah ada mangis ke tak Ima? Ada tu. Ada. Tengok. Dia siap ada banner. Boleh lah kita tak gambar nanti. Number 38. Oops. Ada kan? Jumpa. Kangai cakap macam ada. Bukan salah saya. Saya ingat ada. Yang tu tak ada merah lagi jambu tu. Jambu? Mana pokok jambu? Korang kenal semua rokok ke? Jambu lah. Manis. Manis tak ada makan mantap asam pun. Ambil. Manis? Tengok ni. Oh, ni jambu batu. Mana jambu batu ni, jambu ayak ni. Oh, jambu air. Hidup full of confidence. Masya Allah. Bestnya. Ni masak manis lagi. Banyaknya ni kalau dia dah masak. Ni kalau dah masak ni. Manis ni. Is it red color? Allah, dia boleh lompat pula. Dia nak ambil tu dengan lompatan. Dapat 5 lepas aku ni. Ya. Tu suruh Wan. Muaz lah, Muaz paling tinggi, Muaz. Muaz, time ni lah perlukan ketinggian anda. Ni. Acik-acik ni sampai ambil melompat. Ha. Kalau dah masak nanti. Rasa bala tak? Kalau di durian bala kot. Ikan tadi ada durian. Nampak durian tak? Cuba cakap. Kak Ngah kata, Dek, tu pokok manggis ni. Dah ada bunga semua. Dia ingatkan dah ada lah buahnya. Ada satu, dua. Bunga manggis dia macam tu kan? Ya. Colour manggis yang cerah. Yelah kan yang kepala tu. Wah. Buah 2 tahun sebelum. Wah. Ini bunga dia. This is so nice. Ni 5 purut Weh, macam ni bunga manggis. Lebat ni ada 3 pokok. Wah. Apa dia? Mana datang warna purple tu? Takdir Tuhan. Mana datang purple? Tapi asalnya hijau. Takdir Tuhan ke? Ketentuan ilahi. Sekarang tu durian kan? Mengikut mitos, Kak Ngah kata, Kak Ngah tak boleh pegang pokok manggis sebab dia tengah period. Jadi Kak Ngah cuba pegang. Takut mati nanti. Dia kata nanti mati. Janganlah kesian pokok tu ngah. Dia ada 3 pokok. Pegang satu je. Satu je ni buah. Dia lagi banyak ambil. Buah mantap. Pokok ni macam mana dia boleh buat jadi macam bonsai. And dia 5 kasturi ya. Interesting. Ya. Mak manggis tu berbunga. Mana tahu. Dia cakap buah banyak. Sebelum ni buah ada. Ni saya buah tu. Buah dalam gadelan. Ni dah apa dah? Surrender. Boleh punya ni tak boleh kait dia. Dia pokok gini. Ini pokok ni. Sekarang kita nak buat ni lah. Video TikTok lah. Macam biasa. Manusia tak pernah kalah daripada trend. Kita follow. Kita nak buat titin bersama
Yelah. Kita pergi makan. Bye. Lambai sikit. Bye. Jumpa kejap lagi. Kita jumpa sebentar lagi. Let's makan. Bunga apa tu, Mak? Cempaka. Anda pasti? Cempaka tu bunga ya. Betul-betul Mak kau tak nampak. Bukan Mak pasti kata cempaka? bukan menantu baru mak. Gitu. Dah. Tu nak ambil bawa balik. Apa sebab apa arwah tak suka pokok ni, bunga ni? Ambil tu dia tak boleh. Dah tadi. Ha? Dah tadi tak adalah tadi ramai-ramai. Penat nak. Kawasan kecil. Tak jadi. Mama sampai mak ni. Kenapa mak ibu makan sini? Sini Pak. Bye. Jalan dulu. Sini tempat dia orang parking. Pula depan tu, depan sana. Sini dia orang parking, sini dia orang parking. Dah. Inilah kedai Imai Embon datang itu. Nasi ingkung. Engkong kan? Sini dah orang parking. Yang itu kita orang parking sini dulu. Pakai situ. Kanga. Tu. Kanga nampak tak yang lain tu? Lain tu? Lain gunung kat belakang tu? Nampak? Belakang jauh tu lah. Itulah banjaran Khatulistiwa Kanga tu. Banjaran Tiwangsa. Dia Banjaran Tiwangsa tapi dia dengan confidentnya. Banjaran Khatulistiwa. Who is it? That's my sister. Tu nak makan apa? Sambunglah lagi, tak habis lagi. Semula. Mak cerita kat nampak. Allah. Ya Allah. Okey, kita baca lagi. Okey, nak. Cepat. Okey, nak start. Ya Allah. Pandang lagi lah. 1, 2, 3. Bawah. Pada bawah. 1, 2, 3. Pada mak abah. Pada tu. Break time. 1, 2, 3. Jatuh tulis. Abang duduk je lagi. Kenapa? Tadi pakcik tu cakap macam mana? Dia kata pergi je lah. Apa tak tahu. Ada kat situ nampak. Wes. Kenapa? Semangat. Jom. Tak. Semalam. Oh, akak terus pergi balik rumah. Oh. Bye. Selamat. Ini kayong. Alright, bye.